Pernah dengar tak pasal satu kerajaan Melayu yang hilang? Macam tu je. Dipadam dari peta oleh sebatang pen. Ini kisah Setul Mambang Segara. Okey, cerita kita ni bermula dengan satu tahun yang sangat penting, 1909. Cuba ingat tahun ni sebab inilah tahun di mana semuanya berubah, habis. Orang panggil tahun ni tahun air mata. Kenapa pula? Sebabnya, jauh kat Bangkok sana, ada dua kuasa besar, British dengan Siam, tengah syok duduk semeja, lukis-lukis atas peta dan garisan yang diorang lukis tu, itulah yang menentukan nasib kita. Bayangkan, dengan satu garisan pen je, diorang belah dua sebuah kesultanan yang dah lama wujud. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, semua ditarik ke selatan, masuk bawah British. Tapi ada satu negeri Melayu yang tertinggal kat utara. Macam tu je, tercicir. Negeri apa tu? Namanya Setul Mambang Segara. Mungkin ramai yang tak pernah dengar kan? Tapi percayalah, ini satu kisah kehilangan yang kita semua kena tahu. Okey. Sebelum kita masuk bab sedih pasal tahun 1909 tu, jom kita rewind sikit. Yelah, macam mana nak faham apa yang hilang kalau kita tak kenal apa yang pernah ada kan? Dulu, sebelum jadi kerajaan yang hilang, Setul ni sebenarnya satu benteng harapan. Kisah dia bermula tahun 1808. Ada seorang putera Kedah yang hebat, Tunku Bishnu, dia yang tubuhkan negeri ni. Dan untuk lebih 100 tahun, Sentul ni memang sebahagian dari Kedah, darah daging Kedah. Sampailah datangnya tahun 1909, tahun yang hancurkan semuanya. Nama dia pun best tau. Setul tu datang dari nama pokok buah. Tapi Mambang Segara tu, wow, maksud dia penjaga lautan. Power kan nama tu? Puitis dan gagah. Nah, ini yang paling penting kita kena faham. Setul ni bukan calang-calang wilayah. Diorang ni bukan jajahan takluk. Lebih 100 tahun, diorang dengan Kedah ni ibarat satu. Darah sama, bahasa sama, sultan pun sama. Satu ikatan yang mustahil nak diputuskan. Sepatutnya lah. Habis tu, kalau dah ikatannya setuat tu macam mana boleh putus? Jom kita balik semula ke detik penentu tu. Perjanjian Inggeris-Siam 1909. Macam mana sebatang pen boleh padam 100 tahun sejarah? Tak masuk akal kan? Sebenarnya, percaturan politik dia simple je. Tapi kesannya, ya ampun. Siam pandai main game. Diorang claim, Setul ni kami punya. Pihak British pula, diorang tak kisah pun. Fokus diorang kat negeri-negeri selatan. Jadi diorang cakap, ambil lah. Macam tu je. Setul dilepaskan. Macam barang tak ada harga. Dan apa jadi lepas tu? Ini bukan cerita pasal garisan atas peta je tau. Ini macam pisahkan adik-beradik. Hubungan Setul dengan Kedah tu memang macam adik-beradik. Tiba-tiba kena paksa putus. Cuba kita bayangkan sekejap. Sungai Perlis tu dulu tempat orang jumpa, tempat orang berniaga, penyambung keluarga. Boom! Satu malam je terus jadi tembok. Jambatan dah jadi dinding. Gila kan? Tapi, adakah orang Setul diam je? Tak. Mestilah tak. Dari sinilah bermulanya babak perjuangan yang terakhir. Perjuangan ni ada heronya. Raja Melayu terakhir Setul, Tunku Baharuddin. Atau orang panggil dia Kudin. Seorang wira, tapi wira yang tragis. Kudin ni dia lawan habis-habisan menentang satu dasar yang dipanggil penyamanan. Apa benda tu? Senang cerita, ia satu polisi yang tujuannya nak hapuskan semua benda yang berbau Melayu kat situ. Bahasa, budaya, cara hidup, semua nak dipadam. Tapi perjuangan dia tu macam lawan ombak besar dengan tangan. Susah. Satu-satu, tiang seri Melayu Setul ni kena runtuh. Mula-mula tahun 1916. Baru 7 tahun lepas perjanjian tu, sistem raja terus kena mansuh, habis. Lepas tu, nama pula kena tukar. Setul, nama yang penuh sejarah tu, tiba-tiba jadi Satun. Ini bukan tukar nama biasa. Ini cara nak padamkan memori orang ramai. Dan yang terakhir, pukulan maut. Istana Melayu yang jadi jantung kedaulatan dorang dirobohkan. Gantinya, pejabat gubernur. Masa ni, tamatlah riwayat kerajaan Setul Mambang Segara. Kerajaan dah tak ada, istana pun dah roboh. Tapi, betul ke identiti satu bangsa tu boleh dihapuskan macam tu je? Kat sinilah kita teringat pepatah orang tua-tua. Air dicincang takkan putus. Soalan dia sekarang, kalau kita pergi ke Satun hari ni,
ada lagi ke sisa-sisa atau gema dari kerajaan Setul yang hilang tu? Masih ada ke? Jawapannya, ada. Ada pada orang-orangnya. Betul, bendera diorang dah lain. Tapi cuba dengar cara diorang cakap. Logat Kedah pekat, sebiji macam kita. Tengok makanan diorang, gula yang sama macam mak kita masak. Dan kalau kita borak lama sikit, terasa rindu diorang pada saudara kat seberang sempadan ni. Inilah dia. Air dicincang, takkan putus. Sempadan yang dilukis atas peta tu, dia boleh pisahkan tanah. Tapi, dia takkan mampu nak pisahkan jiwa, nak belah budaya, apatah lagi nak putuskan tali persaudaraan yang dah mengalir macam darah ni. Kisah Setul ni satu peringatan yang pedih untuk kita. Peringatan tentang apa yang kita dah hilang. Tapi pada masa yang sama, ia juga satu bukti. Bukti yang penuh harapan, yang budaya dan memori satu bangsa tu lagi power dari mana-mana dakwat atas peta. Dan ia buat kita terfikir, agaknya berapa banyak lagi kisah macam ni yang masih tersimpan yang kita belum pernah dengar.